Manusia, kalau dia klaim, kata dia beriman kepada Allah, dia kena tunggu hari. Dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Tuhan kata apa? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tuhan kata apa? Adakah manusia sangka dia akan ditinggalkan oleh Tuhan tanpa diuji apa-apa? Sedangkan dia kata dia beriman kepada Allah. Kita klaim kata kita orang Islam, kita klaim kata kita beriman dengan Allah, kita kata kita sayang sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sepanjang hidup kita tak pernah kena test apa. Should be something wrong somewhere. Hang kena check. Pasal apa? Pasal Quran kata. Quran kata ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Jangan ada mana-mana manusia yang dia kata dia beriman kepada Allah, tiba-tiba Allah tinggal dia. Allah tak test dia sikit pun. Jangan sangka hang akan dapat macam ni punya cerita dalam hidup. Wahum la yuftanun. Sedangkan Allah tak test apa-apa sepanjang hidup hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW, Nabi kita. Dia contoh ikutan kita. Tuan-tuan, Nabi SAW macam mana punya teruk kena uji. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, qalat lin Nabi SAW, hal ata alayka yawm kana ashadda min yawmi Uhud? Aisyah radhiyallahu anha, suami isteri dengan Nabi. Satu hari dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, seteruk-teruk yang Nabi kena ni ialah ketika berlaku perang Uhud. Teruk. Perang Badar pun teruk. Tapi perang Uhud ni lagi teruk. Pasal apa? Pasal sebahagian, segelintir sahabat Nabi engkar arahan. Engkar arahan. Turun bukit. Nabi kata dah, jangan tinggal bukit ni. Walau apa jadi pun. Sebahagian turun. Mengakibatkan apa dia? Hampir kalah. So Uhud adalah satu catatan hitam di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada apa-apa kejadian, apa-apa insiden yang jadi yang lebih teruk daripada kejadian Uhud? Qal, kata Nabi SAW, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Oh, Nabi kata ada cerita menghadapi kaum hang ni. Kaum hang maksudnya Aisyah daripada Quraisy. Cerita aku dengan Quraisy ni, Allahu Akbar. Nabi kata, tak tahu nak abang, punya banyak. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqabah. Nabi kata, selain Uhud, ada satu lagi cerita, iaitu hari Aqabah. Hari Aqabah ni bukan cerita tentang perjanjian Aqabah, bukan. Untuk bila kita baca hadis Nabi, kita kena tengok syarah. Kita tak tengok syarah, kita pergi buat pandai kita nanti abang tak pergi ni belah. Bila buka syarah dia, apa dia? Yaum Aqabah ni. Rupanya Aqabah ini nama satu tempat di Taif. Satu tempat di Taif. Di tempat itulah berlaku kejadian Nabi SAW pada tahun 10 kenabian. Nabi dilantik jadi Nabi, 10 tahun duduk di Mekah. Tahun yang ke-10 tu. Nabi kehilangan tempat bergantung dia. Abu Talib radhiyallahu. Abu Talib, walaupun dia tak masuk Islam, mudah-mudahan Allah kesian dekat dia. Kan hadis pun Nabi bagi tahu, ada hari dia diringankan azab atas pertolongan dia kepada Nabi SAW. Abu Talib mati tahun 10. Nabi jadi Nabi 10 tahun, Abu Talib mati. Sedih Nabi. Khadijah ada lagi. Khadijah pula wafat tahun 10 juga. Nabi sudah jatuh ditimpa tangga. Nabi rasa helpless. Walaupun Allah ada, tapi hilang ni orang yang selama ni korban habis-habisan untuk Nabi. Abu Talib dengan Khadijah. Sehingga dipanggil tahun tu Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi very upset tahun 10 kenabian ini. Allah perintahkan Nabi suruh pergi ke Taif. Bawa Islam pergi ke Taif. Taif tempat cantik. Hari ni pun kita pergi umrah, kita pergi Taif, tengok Taif macam mana. Tempat sejuk. Cameron Highland lah. Cameron Highland. Nabi pun pergi ke Taif atas perintah Allah. Bila sampai di Taif, bukan dia disambut dengan penerimaan dakwah dia oleh penduduk Taif. Sebaliknya dia disambut dengan ketui batu. Dia disambut dengan orang cederakan dia. Sehingga berdarah buku lali dia. Nabi kena di Taif. Dalam sejarah cerita apa? Tidak ada seorang pun yang ikut Nabi.
Mereka sambut dia dengan bagi ketua batu, berdarah merambu. Nabi lari keluar daripada Taif ini. Sehingga Nabi sampai di tempat yang bernama Qarnul Manazil. Pernah dengar? Kan orang pergi Taif lah ni. Bila nak balik daripada Taif, nak balik ke Mekah balik, singgah di Qarnul Manazil untuk niat ihram, masuk dengan ihram. Mazhab Syafi'i, kalau ikut mazhab Syafi'i, kita duduk di Mekah tak kira haji, tak kira umrah. Kita duduk di Mekah, kita nak pergi Taif. Taif ni lebih daripada 2 marhalah. Bila kita nak keluar daripada Mekah ke tempat yang lebih daripada 2 marhalah, kita kena tawaf wada'. Lepas tu pergi. Nak balik pula, kalau kita bercadang, kalau kita ada ingat balik ni ada 2 hari lagi di Mekah, duk ingat nak buat umrah lagi sekali. Kalau kita ada ingat nak buat lagi umrah, balik itu kena balik dalam keadaan berihram. Itu kalau ikut mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab Hambali, mazhab Mekah Madinah, mereka tak kira. Mereka kata yang wajib buat tawaf wada' ni ialah orang yang buat haji sahaja. Orang buat umrah tidak wajib tawaf wada'. Jadi tidak timbul soal pergi Taif nak kena tawaf wada', tak timbul soal daripada Taif nak masuk, nak kena niat ihram, tak timbul. Itu kalau ikut mazhab Hambali. Kita tak tahu mazhab apa yang pergi ni. Kan? Kita tak tahu ada hak buat, ada hak tak buat, macam itulah kita. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Nabi SAW pergi ke Taif, dia seru penduduk Taif, ajak mereka supaya mereka ikut Islam, mereka balas balik dengan serang dia, mereka bagi ketua batu dekat dia, sampai berdarah-berdarah di buku lali dia. Dia kata balik mai sampai di tempat yang bernama Qarnus Sa'alib, iaitu berdekatan dengan Qarnul Manazil. Sampai di situ, dia kata farafa'tu ra'si, dalam keadaan penat, dalam keadaan berpeluh-peluh, dalam keadaan berdarah ni. Nabi sampai di Qarnul Manazil, Nabi berhenti satu, duduk sandang, Nabi langut tengok ke awan. Langut ke atas tengok. Fa'idha ana bisahabah, Nabi kata, tengok-tengok ada awan segumpai duduk di atas kepala Nabi. Ni di Qarnul Manazil. Tuan-tuan pergi umrah, kalau kena mutawif yang baca hadis ni, di Qarnul Manazil yang dicerita benda ni. Baru kita rasa feel. Kita rasa feel. Kita tak ada berhenti tu nawaitul umrah saja. Tapi kita sampai di situ, satu tazkirah ni dia bagi kat kita. Kita boleh bayang balik macam mana Nabi SAW 1400 tahun dulu. Nabi langut-langut naik tengok, ada segumpai awan duk atas dia. Qad azallatni. Yang awan itu duk menaungi atas kepala Nabi. Fanazartu. Nabi duk perhati tengok awan tu. Fa idza fiha Jibril. Nabi SAW nampak Jibril. Duk ada dalam gumpalan awan tu. Nampak Jibril AS. Fanadani. Jibril seru Nabi daripada gumpalan awan tu. Faqala Jibril, inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak wa ma raddu alaik. Jibril kata dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, Allah dengar apa yang orang Taif kata dekat hang, apa yang mereka cerca caci maki hang, apa yang mereka duk ejek-ejek main duk perli hang, Allah dengar semua. Jibril kata, wa ma raddu alaik, dan apa yang mereka buat dekat hang ni sampai berdarah-berdarah ni, Allah tengok benda ni. Wa qad ba'asa ilaika malakal jibal. Jibril kata, ni mai sama dengan aku ni malaikat jibal, malaikat yang menjaga gunung. Allah suruh mereka mai di sini. Lita'murahu bima syi'ta fihim. Mereka ni bersedia untuk berkhidmat kepada engkau. Suruhlah mereka buat apa pun, mereka akan buat. Tuan-tuan, yang kata Nabi SAW, kekasih Allah ni, macam tu sekali Allah jaga dia. Allah bagi juga Nabi cedera, Allah bagi juga Nabi berdarah kaki, tapi Allah tak lepas Nabi macam tu saja. So Jibril mai habaq, ni dia 2 malaikat yang menjaga gunung. Mereka mai, mereka bersedia untuk mendengar arahan. Suruhlah mereka buat apapun kepada penduduk Taif ni. Bila Jibril kata macam tu, fanadani malakul jibal, baru malaikat jibal ni bercakap. Kata malaikat yang menjaga gunung ni, fasallama alayya, salamu alayka ya Muhammad. Bagi salam dulu dekat Nabi. Summa qal, ya Muhammad, faqala dhalika fima syi'ta. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain, aku akan buat. Muhammad, suruhlah aku buat apa-apa. Aku akan buat. Malaikat yang jaga gunung kata.
Kalau engkau mau, aku pergi ambil 2 biji gunung yang ada di Mekah tu, 2 biji bukit yang ada di Mekah tu, ambil pergi hampuk atas kepala penduduk Taif. Sa'af'al. Aku akan buat. Malaikat yang jaga gunung kata. Yang kata bukit Al-Akhshabay ni, bukit apa tuan-tuan? Dalam syarah hadis beritahu. 2 bukit yang dimaksudkan oleh malaikat Jibal ini apa dia? Satu, Jabal Abi Qubais. Komplek Masjidil Haram, tepi tu, belah hujung tempat sa'i itu, istana raja duduk ada atas tu lah ni. Bukit tu dia panggil Jabal Abi Qubais. Itu satu yang dimaksudkan oleh malaikat yang jaga bukit ni. Satu lagi dia kata Jabal Al-Quaiqi'an. Tang mana duduk ni? Bertentang 180 darjah daripada Abi Qubais. Bukit yang ada istana raja duduk balik ni, bertentang dia balik sana tu. Ada satu bukit lagi, bukit tu dipanggil Jabal Quaiqi'an. Di situ. Malaikat yang jaga bukit kata, kalau hamba aku pergi ambil bukit ni, Abi Qubais dengan ni, pergi hampuk atas penduduk Taif, aku buatlah. Begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yushriku bihi syai'ah. Nabi tuan-tuan, Nabi yang kita duk ikut ni, Nabi yang kita duk selawat dekat dia hari-hari ni, Nabi yang kita duk kata dia lah contoh ikutan kita ni. Apa dia kata dekat malaikat Jibril dan juga malaikat jaga bukit ni? Dia kata apa? Dia kata, aku minta kepada hampa semua, kita doa supaya daripada benih penduduk Taif itu lahir orang-orang yang menyembah Allah, Tuhan yang esa, tidak syirikkan Allah dengan apa-apa pun. Dia minta yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, kalau tak kenal lagi Nabi ni, tak tahu nak abang. Macam tu mulia sifat dia.